antara masalah utama untuk kita bela cacing ni adalah pemangsa. Pemangsa yang paling susah untuk kita kawal adalah tikus. Paling mudah untuk kita hapuskan adalah menggunakan racun lah. Tapi saya ada penyelesaiannya. Ceritanya, saya balik kampung. Mak saya bercerita tentang buah kulim. Mak saya minum air rebusan buah kulim ni untuk kencing manis. Jadi di kampung saya, di rumah kampung saya, tikus ni selalu datang. Dia suka duduk di bawah mesin basuh di dapur. Satu hari, mak saya makan buah kulim. Buah kulim yang ada tu tergolek bawah mesin basuh. Bila dia nak basuh bawah mesin basuh tu, dia tengok tak ada tai tikus. Dan didapati ada 2-3 biji buah kulim. Di situ dia dapat idea bahawa bau buah kulim ni tidak disukai oleh tikus. Okey, ini adalah buah kulim yang saya letak di sini. Tu kalau bau buah kulim macam ni, akan bau seperti bawang putih. Bahasa Inggerisnya dipanggil garlic nut, kacang bawang putih. Tapi bahasa Melayu kita panggil buah kulim. So di sini saya akan letak buah kulim sekitar sebelah kiri kanan tempat vermicompos saya ni untuk mengelakkan kehadiran tikus.